Tapi lepas ni rasa macam sedih sikit lah sebab ada pemikiran sebab kita orang dah macam satu family, dah main semua kan, dah macam satu. Tapi kalau macam sekiranya saya sikit, saya wish good luck to semua kawan saya yang dah terlibat ni. So yang menang tu terima kasih kepada MACD Section. Tak tahu. Waktu MACD tu laku, laku sponsor. Bukan yang goreng MACD lah. Hai, saya Fidaus. Perasaan saya dalam masa 2 hari ini macam-macam ada yang gembira, ada sedih, ada bercampur bau. Dan dalam masa beberapa jam yang lepas kami happy, ada banyak aktiviti yang menarik telah kami jalani di archery dan kami beritahu sebentar lagi bahawa sekejap lagi akan ada pengingkaran. So agak sedih lah bagi saya dan juga rakan-rakan semua. Saya nak kongsi hotel yang kita dapat itu very lucky sebab setelah 2 hari bersama, persahabatan antara finalist semakin erat, namun proses penyingkiran tetap dijalankan. Debaran semakin terasa apabila finalis yang berada di 5 tempat terbawah dipanggil ke hadapan. Dapat kita meeting hari Jumaat baru ni, yang you akan datang hari Sabtu, Rawal push 5.30 petang dapat confirmation daripada hotel UiTM. Dan diorang insyaAllah confirm akan sponsor sampai bulan September. Okay, so bagi kita macam saya mengucapkan pada dah post tu pergi dapat keluar daripada lingkungan kawasan kerja kami tu. Mana tak boleh siapa-siapa pun berada di belakang Kak Linda semua saya buat dekat screen kan. Kalau boleh elakkan. Mengambil pelbagai di tangan mungkin ada yang sudah kenal dulu masa mula-mula datang, belum dapat lagi, dan dari aktiviti seterusnya ada improvement, ada nak bertanya, ada nak kawan-kawan, dah boleh bergurau, dah boleh tidur bersama. Tapi benda-benda macam ni kadang-kadang ada rezeki juga. Kadang-kadang kita dah betul semua, ada yang datang dari kampung, ada dari kampung pakai duit PTPTN, beli baju sana, beli baju sini, tak beli buku. Sekarang ramai belajar lagi kat sini kan. Aizat boleh pegang beg ni dan boleh bersalaman dengan semua rakan, boleh selamat ataupun anda ke sini atau mereka ke sana, ada ke sana. Anda boleh bersalaman dengan rakan-rakan dan ucapan mungkin yang duduk boleh berikan kata-kata terakhir kepada Aizat. Dan kita ada dan apa ucapan daripada Aizat? Ucapan saya pada Aizat, bro, kau memang ada talent bro, ada bakat, so kau memang boleh pergi jauh. Dan kita orang sebagai member, kita orang still akan support kau. So do the best bro. Aizat anda boleh menggunakan profil ini untuk semua, untuk anda bawa di luar nanti dan untuk yang berguna sekarang nanti, dan anda boleh buka dan tunjukkan diri kepada rakan-rakan anda. Aha,
nampaknya pada kali ini tiada finalis yang disingkirkan. Nampaknya tim remaja masih memberi peluang kepada semua finalis untuk membuktikan kehebatan dan kebolehan masing-masing. Teruskan berusaha.